Ya. Okey, insya-Allah. Pakcik nak buat adab tidur Okey, semua dengar macam mana nak tidur. Tengok Nabi tidur macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Dengar sikit. Tidur ni satu ibadah. Yang perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Okey. Kalau nak tambah, minta abang. Cakap subhanallah, minta Allah. Kalau nak tambah ayam ke nak tambah nasi ke cakap subhanallah. Boleh. Bikin nasi sampai. Awal sangat. Ayun, tak nak tahu. Ayun. Iya. Siapa nak ikan yang potong tua? Ayun. Suat acik suat acik. Boleh. Aduh, tak sampai. Ya Allah. Sedap tak? Ha? Kai sedap kan? Sedap. Siapa bagi sedap? Allah. Benar. Siapa bagi sedap? Allah. La ilaha Allah. Makan. Jadi boleh insya-Allah. Jadi tidurnya kita ikut tidur siapa? Tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidur di masjid ni, kan, terutama kalau tidur kat rumah ke kat masjid ke, pertama sekali kita buat apa? Kita kena kipas. Kipas kita ni hilang kita. Ambil wuduk dulu insya-Allah. Ambil wuduk dulu. Benar? Kena gaduh kan Sebelum tidur ambil wuduk dulu. Pertama tidur, lepas tu pergi ke tempat tidur. Ambil wuduk dulu, solat dulu. Solat apa? Solat taubat dulu. Dua rakaat. Saja kita ingat Allah. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa kat Allah kan. Kita minta ampun kat Allah dosa kita. Okey, kita buat solat taubat. Jangan takut. Belakang ada soalan. Apa soalan dia? Masa belajar? Dia tidur. Tak apalah, boleh tak apa. Tapi yang penting sebelum nak belajar tu ambil wuduk Tapi nanti bosan. Tak ada. Nanti tidur. Masuk kan. Buku tutup balik.